Saya bukanlah nak mengulas tentang apa yang telah dilaksanakan oleh Parti Bersatu. Cuma saya ingin memberikan pandangan dan juga nasihat saya sebagai Presiden Parti Berjasa sering membawa naratif penyatuan. Ada 3 perkara yang saya nak sebut. Pertama sekali, Berjasa adalah merupakan parti yang sering bercakap tentang naratif penyatuan Melayu. Apa-apa isu pun induk besarnya ialah penyatuan Melayu. Kalau kita bercakap tentang kebimbangan persebanan semula, dia akan membawa kepada penyelesaiannya penyatuan Melayu. Kalau kita bercakap tentang isu pecah undi, isu tidak keluar mengundi orang Melayu, dianya akan membawa kepada cara untuk merawatnya kembali kepada penyatuan Melayu. Dan yang kedua, apabila berlakunya pemecatan, mana-mana parti akan wujud parti baru. Sebab parti ini suatu yang merebut kuasa. Jadi bila banyak parti berlaku di sana perpecahan, kelemahan, akhirnya yang rugi ialah orang Melayu. Tapi tidaklah membawa makna kepada semua parti kena bubarkan, masuk satu parti saja. Ini terlalu ideal. Untuk melaksanakannya bagi saya agak sukar. Kita kembali di meja perundingan untuk kita mencari solusi. Dan yang ketiganya, yang terlibat dengan pemecatan, jangan tubuh parti baru lagi, carilah parti-parti yang sedia ada di negara kita ini. Kita ada banyak parti, terutamanya parti orang Melayu Islam. Dan juga bagi parti yang sedia ada, dengan dada terbuka, jiwa yang besar, terimalah mereka yang dipecat itu untuk menjadi anggota kepada parti yang dia mohon. Mudah-mudahan di akhirnya ialah saya ingin mengharapkan bahawasanya penyatuan Melayu ini terus ke hadapan dan terus dimantapkan kerana kita ingin cakap tentang bagaimana bentuk corak langkah yang perlu diambil untuk kita menyatukan soft kuasa orang Melayu di negara kita. Orang Melayu adalah bangsa tonggak di negara kita ini. Orang Melayu adalah tuan tanah dan orang Melayu adalah yang majoriti di negara kita ini. Marilah sama-sama kita memastikan bahawa PRU16 itu adalah kuasa orang Melayu kembali dominan untuk kita mentadbir negara ini dan memayungi bangsa-bangsa yang lain yang juga menjadi warga negara untuk mereka juga diberi hak-hak yang bersesuai dengan perlembagaan yang ada. Ini pandangan Berjasa.